Maka fahaman dan ajaran ini perlu disekat keseluruhannya daripada berkembang di Malaysia dan khususnya fatwa di Pulau Pinang, di negeri Pulau Pinang lah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu kita sekali lagi dalam DSM dari Studio Mufti. Yang mana kali ini kita nak membicarakan tentang isu yang berkaitan dengan akidah, iaitu akidah Syiah. Saudara, hari ini menyaksikan bahawa pertemuan peperangan antara Iran dan juga Amerika Syarikat dan juga sekutunya Zionis Israel. Maka kita semua boleh dikatakan umat Islam terutamanya sudah tentu menyokong Iran untuk berhadapan dengan tentera Zionis. Sudah tentu bila berlakunya pertemuan antara Amerika dan Zionis, menjadi kewajipan kepada kita untuk menyokong negara Iran yang begitu berani dalam memerangi golongan yang Zionis Israel yang kita tahu tentang kekejaman mereka yang sangat dahsyat. Namun di sebalik sokongan kita kepada Iran dalam mereka bertemu dengan Zionis, apakah kita dalam masa yang sama wajar menerima pegangan mereka ataupun akidah kebanyakan di kalangan mereka yang berpegang kepada fahaman Syiah? Itu persoalannya. Di sini kita nak nyatakan bahawa sokongan kita kepada Iran dalam konteks peperangan satu perkara tidaklah mewajarkan kepada kita dalam masa yang sama untuk berpegang dengan fahaman Syiah yang dianuti mereka. Kerana apa? Kerana fatwa pun telah dinyatakan, sebagai contoh saya memetik fatwa yang telah dihimpunkan dalam buku ini, himpunan fatwa ni, tuan-tuan boleh dapatkan buku ni di Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, tuan-tuan boleh kontak, boleh dapatkan buku ini, dan di sini dihimpunkan fatwa-fatwa yang sudah pun diwartakan, iaitu fatwa mengenai fahaman Syiah. Dinyatakan bahawa fahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada fahaman dan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dan menjadi ancaman kepada perpaduan ummah, keutuhan agama, perpaduan bangsa dan keamanan negara. Maka fahaman dan ajaran ini perlu disekat keseluruhannya daripada berkembang di Malaysia dan khususnya fatwa di Pulau Pinang, di negeri Pulau Pinang lah, perlu disekat daripada perkembangannya di Pulau Pinang berdasarkan kepada percanggahan yang terdapat dalam fahaman dan ajaran tersebut, sama ada dari pelbagai sudut akidahnya, sudut syariah dan pelbagai lagi. Sebab itu kalaulah dilihat kepada apa yang terdapat dalam kitab mereka, kitab Syiah mereka dan kitab mereka yang menjadi pedoman kita Ahli Sunnah wal Jamaah, selain daripada Al-Quran sebagai panduan kita merujuk kepada hadis, dan hadis yang paling tinggi kedudukannya sudah tentu hadis Al-Bukhari. Tetapi golongan Syiah mereka tidak menerima hadis Al-Bukhari, sebaliknya mereka menerima hadis daripada Al-Kulaini, iaitu Al-Kafi, sama ada Usul Kafi ataupun Furu' Al-Kafi, iaitu di dalam Al-Kafi dinyatakan bagaimana Quran itu diturunkan sebanyak 17,000 ayat. Al-Quran diturunkan sebanyak 17,000 ayat, sedangkan Al-Quran yang kita tahu yang ada di hadapan kita 6,236 ayat. Jadi kalau benar 17,000 ayat, di mana selebihnya? Apakah berlaku penyelewengan terhadap ayat Quran? Ini sudah tentu bercanggah pemahaman ini, seolah-olahnya berlaku susut ayat Quran ini, atau ayat Quran itu sudah disembunyikan sebahagiannya, yang tinggal 6,000 lebih saja, yang asalnya 17,000 yang disebut sebagai Mushaf Fatimah. Sudah tentu ianya bercanggah dengan Al-Quran itu sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hijr, iaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah Ta'ala pelihara Al-Quran dari sebarang tabdil wa tahrif. Maknanya tidak akan berlaku sedikit pun penyelewengan daripada Al-Quran. Tidak ada huruf lari pun tidak, ayat tambah pun tidak, ayat kurang pun tidak. Allah selamatkan Al-Quran. Sebab itu hari ini Al-Quran berada dalam dada-dada manusia, berada pada mushaf-mushaf. Sebab itu kalau berlaku cetakan salah sikit pun sudah tentu dapat ditrace, sudah tentu dapat dikenal pasti. Sebab apa? Sebab Allah pelihara Al-Quran itu, tidak akan berlaku sebarang perubahan. Tetapi fahaman mereka berdasarkan kitab yang dipegang oleh mereka menunjukkan itu satu penyelewengan yang nyata. Itu belum lagi kalau kita lihat perkara-perkara lain yang mereka menganggap imam itu maksum melebihi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan ada juga yang menyatakan tentang yang disebut di dalam hadis mereka juga, iaitu la imana liman la tuqyatalah.
tidak ada iman bagi orang yang tidak ada sifat taqiyah, sifat kepura-puraan. Ini satu sifat yang dilarang daripada Islam, sifat munafik yang sifat taqiyah ini. Tetapi itu merupakan satu perkara yang telah dinyatakan dalam Al-Usul Minal Kafi oleh Al-Kulaini sebagaimana kita sebut tadi, yang memang ada dalam kitab hadis mereka. Begitu juga mereka menganggap bagaimana Muhammad bin Hasan Al-Askari yang gaib di Samarra akan muncul di akhir zaman sebagai Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu sampai hari ini. Mereka berpegang dengan pandangan-pandangan tersebut. Itu belum lagi kalau kita melihat pandangan mereka yang mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan seumpamanya, Sayyidina Muawiyah dan pelbagai lagi. Maka itu satu sudut dari sudut amalan nikah muta'ahnya, iaitu amalan memukul diri sendiri, menyeksa badan sepenuh 10 Muharram kalau mengingati Karbala. Ini satu perkara yang dilarang di dalam Islam. Ada yang menyatakan apa salahnya untuk kita mengenang, kita menangis atas kematian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada salah, tetapi Islam melarang untuk kita melakukan perkara bid'ah sampai kita memukul-mukul, menyeksa badan sendiri dan sebagainya, meraung meratap. Itu tidak dibenarkan. Laisa minna man latamal khudud wa syaqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengaku mereka yang menampar-nampar pipi, mengoyak baju dan juga meratap meraung yang melakukan perkara-perkara jahiliyah. Jadi saudara yang dirahmati Allah, dalam himpunan fatwa ini dibawa pelbagai penyelewengan dari sudut akidahnya, dari sudut syariahnya, dari sudut umumnya yang berlaku kepada ajaran Syiah. Maka dengan sebab itu, di sebalik kita menyokong Iran dalam mereka itu bertemu dengan Zionis, ya, kita menyokong Iran dalam hal ini, dalam peperangan ini. Tetapi dalam masa yang sama bukan bermakna kita nak berpegang kepada fahaman mereka, akidah mereka, kerana dia jelas bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pelihara akidah, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Wallahu alam. Bertemu di lain saran. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.